Okey, jom kita terus masuk topik. Bayangkan, satu papan catur geopolitik yang sangat-sangat besar. Di satu belah, kita ada Empire British yang tengah kemaruk nak luaskan kuasa penjajahan mereka. Di belah sana pula, negeri-negeri Melayu kita yang berdaulat. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Penerangan kita hari ini akan bawa anda menyelami satu siri percaturan strategik, taktik manipulasi dan juga strategi pertahanan yang cukup licik dan bijak yang akhirnya membentuk apa yang kita kenal sebagai Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu atau NMMTB. Ini bukan setakat sejarah biasa tau. Ini adalah kisah perebutan kuasa epik yang benar-benar mengubah peta rantau kita ni selamanya. Okey, untuk perjalanan kita hari ini, kita ada 5 perhentian utama. Pertama, kita tengok kedaulatan sebelum campur tangan. Kedua, faktor perluasan kuasa British. Ketiga, kita teliti kronologi perjanjian British-Siam. Keempat, kita fokus sikit dekat strategi Johor mempertahankan kedaulatan. Dan akhir sekali, kita kupas ciri pentadbiran unik NMMTB. Jadi kita masuk bahagian pertama, kedaulatan sebelum campur tangan. Negeri berdaulat yang diintai. Satu benda penting yang kita kena betulkan dulu. Ramai yang salah faham dan ingat negeri-negeri Melayu kat utara tu dan juga Johor macam kawasan kosong yang tunggu masa je nak ditemui. Sebenarnya tidak sama sekali. Sebelum British masuk campur, sistem kesultanan di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor ni adalah tonggak kemakmuran yang memang kukuh. Kalau anda bayangkan sungai-sungai mereka waktu tu penuh dengan kapal dagang, sangat sibuk. Mereka bukan je ada sistem pentadbiran yang tersusun dengan sokongan pembesar yang setia, tapi mereka juga memang aktif berdiplomasi dan berdagang. Dan hakikatnya, kedaulatan dan kemakmuran inilah yang buat British mula terliuh dan pasang mata helang mereka. Seterusnya, bahagian kedua, faktor perluasan kuasa British, pemangkin perluasan kuasa. Jadi, apa sebenarnya yang buat British tiba-tiba gelabah nak rampas kedaulatan negeri-negeri ni? Semuanya bermula dengan rasa panik, tapi diselindungkan di sebalik satu slogan manis. Anda mungkin pernah dengar, beban orang putih. British guna alasan ni, kononnya mereka memikul tanggungjawab mulia nak membawa tamadun dan memodernkan bangsa lain. Dengar macam hero kan? Tapi bila kita selap boleh lembaran sejarah, jelas yang ini cumalah topeng untuk tutup niat sebenar mereka dari segi ekonomi dan strategik. Habis tu, apa sebenarnya game plan mereka? Nah, ini realitinya. Nombor 1, kedudukan negeri-negeri ni memang sangat strategik. Lebih-lebih lagi Kelantan dan Terengganu yang terletak betul-betul di laluan perdagangan antara Siam dan Singapura. Selain tu, British ni sebenarnya tengah berpeluh tengok kuasa barat lain mula mengintai wilayah ni. Rusia nak buka pertempatan kat ujung salang, manakala Perancis, Jerman dan Amerika Syarikat pun tengah intai peluang nak luaskan pengaruh. Nak tak nak, British terpaksa jadikan negeri-negeri Melayu Utara ni sebagai zon penampang untuk selamatkan tanah Melayu mereka di samping kaut kekayaan hasil bumi kita. Mereka terpaksa bertindak pantas sebelum pesaing mereka rampas habuan ni. Masuk ke bahagian ketiga, kronologi perjanjian British-Siam, Perang Kertas. British ni licik. Mereka tahu konfrontasi bersenjata secara berdepan ni merugikan dan telan belanja besar. Jadi, mereka guna strategi perang kertas yang dikawal melalui diplomasi. Bayangkan, selama berdekad-dekad bermula dari Perjanjian Bernay tahun 1826, lepas tu Perjanjian Sulit 1897 hinggalah kemuncaknya pada Perjanjian Bangkok tahun 1909, British dan Siam duduk semeja, berunding, rancang perjanjian dan tentukan nasib kawasan-kawasan di utara Tanah Melayu. Dan ini part yang paling buat kita geram. Semua siri perjanjian ni dilakukan tanpa berunding sekalipun dengan Sultan-Sultan Melayu tempatan. Tak tanya langsung. Akibatnya, kalau anda perhatikan, sempadan baru dipotong dan dilukis sewenang-wenangnya atas kertas berpandukan protokol sempadan Perjanjian Bangkok. British dengan Siam sedap-sedap je bahagikan negeri-negeri ni dan mereka abaikan langsung soal realiti budaya. Sempadan geografi semula jadi, malah pertalian etnik dan agama penduduk tempatan pun mereka tak pandang. Bagi kuasa-kuasa besar ni, ia tak lebih dari sekadar satu urus niaga empire. Tapi, jangan salah sangka, Raja-Raja Melayu kita bukanlah mangsa yang hanya duduk diam dan pasrah. Pemerintah tempatan macam Sultan Muhammad IV dari Kelantan tolak mentah-mentah perjanjian tu. Mereka bangkit dan lantang mempersoalkan apa hak orang luar ni nak dengan angkuhnya tentukan masa depan politik tanah air mereka tanpa sebarang perbincangan. Ini memang satu rintangan diplomasi yang berani dan ia buktikan yang Raja-Raja Melayu kita betul-betul berjuang pertahankan hak dan kedaulatan mereka. Okey, kita pusing ke selatan pula. Bahagian keempat, strategi Johor mempertahankan kedaulatan,
perisai pemodenan. Strategi Johor ni memang masterclass. Mereka bina perisai melalui pemodenan. Mula-mula, Temenggung Daeng Ibrahim buat langkah tangkas. Beliau pindahkan pusat pentadbiran jauh sikit dari cengkaman British di Singapura, terus ke Bandar Iskandar Puteri. Kemudian, Sultan Abu Bakar pula rancakkan pemodenan birokrasi dan yang paling luar biasa sekali, beliau gubal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun 1895. Undang-undang ni membentuk satu kerajaan berteraskan demokrasi. Kesannya, bila kerajaan tempatan tu sendiri dah cekap dan moden, British mati akal. Mereka langsung tak dapat cari alasan remeh yang biasa mereka guna untuk mencampuri urusan pentadbiran Johor. Memang bijak. Habis tu, British nak buat apa? Mereka tak boleh guna kekerasan. Alasan pentadbiran lemah pun tak boleh pakai. Jadi, mereka pasang perangkap perundangan secara perlahan-lahan. Bermula dengan perjanjian 855 untuk dapatkan tapak awal melalui isu wilayah Kesang. Lepas tu, mereka ikat dasar luar Johor melalui perjanjian 885, langkah demi langkah. Sehinggalah pergerakan terakhir yang memaksa Sultan Ibrahim menerima penasihat am British pada tahun 1914. Pendekatan British ni memang sangat tersusun. Menariknya, mereka siap cuba guna taktik manipulasi keuangan. Contohnya, mereka tawarkan pinjaman raksasa sebanyak $200,000 konon untuk bina landasan kereta api. Tapi Johor sangat pantas baca gerak-geri ni dan tolak tawaran tu mentah-mentah demi menjaga kedaulatan. Tapi apakan daya, menjelang 1914, tekanan dari kuasa penjajah ni terlampau kuat dan akhirnya Sultan Ibrahim terpaksa juga akur untuk menerima seorang penasihat am British. Dan akhirnya, bahagian kelima, ciri pentadbiran unik NNMTB, kesudahan yang ironik. Hasil daripada segala percaturan di utara dan manipulasi di selatan ni adalah wujudnya Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu atau NNTB. Tapi struktur dia ni agak pelik sikit. Kenapa? Sebab ia sebenarnya bukanlah sebuah persekutuan apatah lagi gabungan rasmi. Ia adalah satu sistem yang sangat longgar. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor ni tak ditadbir sebagai satu unit tunggal. Pentadbiran mereka kekal berasingan dan setiap negeri cuma dikawal di bawah bidang kuasa Gubernur Negeri-Negeri Selat yang bertindak sebagai pesuruhjaya tinggi, bukannya di bawah satu Residen Jeneral yang berkuasa mutlak. Kalau kita buat perbandingan, di sinilah wujudnya satu ironi sejarah yang sangat ketara. Cuba bayangkan, di satu pihak kita ada Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NMBB yang sangat berpusat pentadbirannya, di mana Raja Melayu banyak kehilangan kuasa. Tapi di pihak NMTB pula, negeri-negeri yang digabungkan ke dalam Empire British secara lewat, pentadbiran mereka jauh lebih longgar. Penentangan berterusan dan ketegasan pemerintah NMTB ni sebenarnya berjaya gagalkan usaha British untuk gabungkan ke semua negeri di bawah satu acuan penjajahan. Dan ini fakta penting yang patut anda ingat. Disebabkan kebijaksanaan raja-raja kita, seawal mulanya dah memodernkan sistem pentadbiran, perkhidmatan awam di negeri-negeri NNMTB ni terus diterajui oleh pegawai-pegawai Melayu tempatan yang cekap. Ia tak dikawal sepenuhnya oleh pegawai British macam kat negeri bersekutu. Jemaah menteri, majlis negeri dan undang-undang tubuh tetap berjalan lancar. Secara keseluruhannya, raja-raja kita berjaya selamatkan dan kekalkan darjah autonomi yang jauh lebih tinggi. Jadi, perkongsian kita hari ini meninggalkan satu renungan yang cukup mendalam. Kebijaksanaan Raja-Raja Melayu lampau yang cekap memanipulasi ruang sempit di dalam cengkaman penjajah telah berjaya memelihara teras jati diri pentadbiran mereka. Persoalannya, jika negeri-negeri tidak bersekutu ni berjaya kekalkan begitu banyak identiti dan sistem awam yang tersendiri di zaman British, bagaimanakah ketahanan serta sejarah unik ni sebenarnya telah mencorakkan landscape pentadbiran awam moden Malaysia yang kita semua guna pada hari ini? Fikir-fikirkanlah hal ini dan terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa bersama saya menelusuri sejarah yang cukup luar biasa ni.